Boleh masuk ni. Aku redah macam tu. Macam jalan mati aku tengok ni. Patah balik dah. Aku nak tahu ending dia ke mana ni. Ini bapak jauh nak mampus ni jalan ni. Di mana abang jalan ni? Assalamualaikum. So hari ni aku dalam perjalanan ke Bukit 8888. Bukit 8888 ni aku dah naik agak 10 kali ke. Maknanya trek untuk ke puncak tu aku dah hafal sangat-sangat dah. Aku dah muak gila dengan jalan tu. Tapi ada juga time on the way ke puncak tu, ada juga certain jalan tu yang aku tak pernah lalu pun. So sebab tu hari ni aku nak try lalu jalan tu. Tu je sebenarnya aku nak pergi bukit ni. Bukannya aku nak hiking sangat pun. Awak macam makin tak elok environment kat kawasan ni. Kehijauan dia berkurang lah. Tupai. Tu. Aku rasa sebab panah yang melampau. Kedah kan antara negeri yang terpanas kat Malaysia kan. Oh ni lah. Inilah kesan-kesan dia. Dia tak ni tau. Tak sedap mata memandang. Aku tak tahu apa dia pun nak buat dengan tanah-tanah di bawah korek ni. Daripada tahun lepas lagi aku duduk main macam ni. Jalan tu ada dua. Satu yang ni, depan ni je. Video aku yang lepas, aku ada tertanya-tanya agak lah. Sebab lah aku main sini pun, aku ikut track ni juga. Jalan ni berbatu memang kena pakai kasut bertutup baik. Entahlah aku main sini kan, aku malas dengan nak siap-siap. Aku pakai slipper tau. Calak pakai kaki aku. Nampak tu duduk hiking dengan naik slipper. Bahaya. Jalan ni aku nak naik Sebelum ni kami duduk ikut jalan ni. Member aku pun macam tak yakin tau dengan jalan ni. Macam yang straight lah ni. Ya. Tapi aku lebih yakin dengan jalan ni. Kalau tengok rupa pintu masuk pun, hak mana lagi meyakinkan? Hak ni lah. Hak ni. Mesti hak ni kan. Tapi sepanjang aku naik ni, aku naik kot ni. So hari ni aku nak terjah jalan ni. Pasal laluan dia lagi terbentang luas baik. Aku harap dipermudahkan lah. Bukit ni bukan tinggi mana sangat pun. Jalan dia pusing-pusing kot tu kot. Oh, ada pokok tumbang boleh masuk ni. Aku redah macam tu. Oh, makin mengecik jalan dia. Tapi okey lah. Jalan dia clear kot. Tak serabut. Aku dengar ada orang dari belakang. Okey, aku dah ingat dah.
Hari tu kami pergi daripada sini, jalan ni. Sekarang ni aku main daripada jalan sini. Jalan ni sebenarnya aku nak tahu Okay, jalan first settle. Atas ni perhentian yang first aku rasa macam jalan hak tadi tu 2 kali kan dah dekat daripada jalan hak first. Turun. Aku nak ke simpang yang satu lagi yang aku pun tertanya-tanya. Tu sampai lah tu. Situ je. Kalau kita simpang ni dia turun. Terus aku balik kot. Ni ke puncak Aku dah pergi 10 kali lah. Tapi aku nak try kot ni. Jalan ni pergi mana? Aku dah malas nak pergi puncak. Aku masuk jalan tapi mana aku tak tahu. Aku nak tahu ending dia ke mana ni. Oh, basah. Tadi hujan lah. Ni ada laluan. Laluan lagi. Banyak gila laluan bukit ni. Nak suruh straight. Okay, aku straight. Aku nak tahu kau apa yang akan jadi. Straight Jalan dia angin, sedikit angin pun aku tak dengar. Sunyi gila. Tu jauh Wish. Ni memang komplit turun balik. So alang-alang tu aku turun ya. Cik ni pergi mana cik ya? Buang dalam tangki. Lalu tangki? Tangki. Kayak. Dekat dengan taman sebelah tu kau? Dah. Kat mana? Kalau sebelah belakang. Belakang sikit. Oh, situ.